Recording on digital ni dah ada sejak pada 2001 dah ada dah. Cuma on recording tu memang kita dah fully digital lama dah sebenarnya. Cuma konsert ni Carl memilih untuk dia orang punya persembahan tu fully digital. Dan saya masih mengekalkan konvensional. Tapi barang-barang yang support semua still digital. Cuma saya masih lagi mengekalkan monitor, wedges. Sebab kalau QTCT monitor earring ni TV pun dah pakai semua dah. Cuma memang saya tak energi saya tak ada kalau saya main macam tu kan. Jadi tapi benda ni jadi interesting tu sebab dua pertemuan sistem tu kan. Untuk persembahan live kali ni Chromok memilih untuk fully digital. Maksudnya tak ada monitor tu daripada dulu dah ada dah pakai earring kan, tapi dia punya sistem audio dia punya music bermakna dia dah program awal-awal daripada satu board orang dia datang. Yang bagusnya digital ni dia memang save cost banyak. Dia banyak save cost. Kalau kita pakai sistem konvensional dia kena add on cost lagi lah untuk monitor apa semua kan. Tapi untuk konsert pada malam tu bermakna dia ada dua audio yang berbeza nanti lah, dengan konvensional yang biasa dengan fully digital dan tapi benda tu tak macam Mus cakap lah, benda tu tak mendatangkan beza apa pun. Cuma dalam segi cost tu digital ni memang banyak save cost lah. Berapa abang macam mana sound ni? Sound abang lagi kotor ni, sound ni terlampau clean sangat. Saya rasa itu masing-masing punya direction music kan. Dia maksudnya dia kalau clean tu bukannya clean to clean, dia still dengar Chromok. Dia still dengar Chromok kan. Cuma dalam segi sound tu dia akan memang ada beza sikit. Dia akan memang ada beza dari segi konvensional punya style dengan digital ni dia memang. Tapi music ni universal kan, dia boleh menyatukan semua bangsa. Apakah lagi sistem sound kan. Music tu sendiri yang dah terbukti music ni dia boleh menyatukan semua orang kan? Dan saya rasa tak ada isu sangat saya digital tu, sebab yang penting orang mesti nak dengar yang best kan? Sound yang sedap juga kan, yang clear, yang apa semua. Dan digital dia ada kelebihan dia, konvensional ni pun dia ada kelebihan dia. Dia depends pada malam tu punya kejadian je lah kan? Saya takkan pasal saya ada reason personal saya sendiri lah kan. Sebab saya lagi suka bunyi gegaran M tu, gegaran monitor bergegar tu yang saya datang energi kat saya tu kan. Dan yes, kalau kadang-kadang kalau kita macam saya lah, saya personal, saya tak boleh kalau konsert ramai-ramai kat luar tu saya tak dengar apa dia orang. Tapi digital ni boleh buat, cuma dia kena letak mic lah kat ambience, dia kena letak mic kat sana supaya dia orang dengar. Tapi saya masih memilih konsep konvensional. Tapi mixer board tu semua masih digital juga. Pasal digital ni dah lama dah kat Malaysia ni. Cuma sistem yang Carl buat ni memang dia the only band yang explore benda tu kan. Macam saya masih lagi fokus on music apa yang saya nak bagi. Saya lebih pada karya-karya saya yang saya lebih utamakan. Pada saya semua telinga ni nak dengar benda yang sedap. Tak salah kalau digital pun boleh menghasilkan sesuatu bunyi yang lebih clean, lebih sedap. Tapi sama juga konvensional ni pun kalau betul kita gunakan tenaga yang profesional, tak ada masalah kat situ kan? Saya rasa ini satu benda yang sehat lah untuk industri kan.
Tapi saya lebih memikirkan apa benda saya nak bagi kat orang malam tu. Maksud saya tak mau tu sistem sangat. Saya dah ada team yang akan memikirkan untuk saya tak deep sangat macam Carl. Dia very deep benda tu. Macam saya mau saya punya, sebab tu tugas saya mau tu karya atas stage tu kan. Jadi tugas-tugas audio apa semua saya akan serah sepenuhnya pada team saya percaya kat dia orang kan. Akan datang mungkin insya-Allah kita rasa benda tu kita boleh absorb, saya akan buat kan. Tapi buat masa ni belum lagi lah. Semua saya punya studio semua digital. Sekarang recording semua memang digital. Untuk add sound abang miking ke abang? Banjo still more tu. Banjo punya ada kira campur Banjo lah. Kalau nak recording, Banjo akan record style conventional, record miking supaya Banjo nakkan sound amp tu. Ya, itu yang sebab tu Banjo lebih serang kepada engineer yang tentukan. Tapi Banjo still, kalau recording Banjo still pakai miking, and then dulu lagi kita record on board digital analog. Lepas tu daripada record analog tu kita dah record, baru kita transfer ke digital. Dia macam-macam cara sebenarnya. Kalau kita duduk dekat dalam studio, kita macam-macam cara kita boleh explore. Tapi macam Banjo lagi pasal record on analog ni dia lagi mencabar. Digital ni dia dah digital semua, dia macam tak, pada Banjo tak mencabar. Kalau record fully digital kan, dia jadi kerja tu jadi mudah apa kan. Tapi bila analog ni kita akan fikir sesuatu benda yang kita nak record, yang kita tahu orang yang akan dengar sampai bila-bila. Benda ni kita tak boleh padam. Jadi Banjo masih lagi kekalkan style analog miking. Tapi software semua dah digital. Dah lama dah tu, tahun 2001 kita dah start. Tak ada pakai tape dah. Tapi Abang Jo bersyukur lah, sebab daripada zaman analog dia transfer ke digital tu Abang Jo tahu. Jadi dia sama je, cuma kalau analog ni dia kena pakai tangan. Kalau digital ni dia pakai mouse. Mouse tu kan. Tapi sebenarnya dia punya sistem tu sama. Dia punya cuma cara kerja tu sama, cuma dia punya cara operate tu dah lain. Dulu kalau saya engineer nak mix, dia kena pakai tangan, tengok lampu meter kan. Jadi benda tu mendatangkan, kalau saya record analog ni saya lagi rasa feel, sebab saya tengok meter tu kadang-kadang pun saya boleh dapat idea. Pasal kita nampak kita punya kerja tau. Bila meter ni ram macam ni, meter ni macam ni. Bila digital ni dia tak ada, dia lampu kan. Dia sebenarnya kalau bekerja interesting dia lagi mencabar on analog. Dia lagi kita rasa puasan tu lain. Parti masa orang yang committed tentang masa. Macam Carl ni dia sama dengan saya ni kalau berjanji dengan orang, kalau saya terlewat, saya sendiri berdebar. Kerana saya tak pernah pada saya yang paling penting commitment on masa. Kalau diorang boleh ikut masa saya, maksudnya saya ni masa memang saya typical, saya serius sikit. Saya tak suka datang lambat apa. Benda-benda tu yang saya akan cari group yang betul-betul respect masa lah. Sebab masa ni tak tunggu kita. Masa ni tetap berjalan kan. Jadi saya lagi, pasal saya nampak Romok ni macam Carl, dia pun macam saya. Dia kita pukul 1 kita praktis, pukul 12 dia dah ada apa semua. Jadi benda-benda ni yang buat saya rasa okey kerja dengan orang macam ni okey. Kerana pasal saya dah macam mati kan. Abang Jo cerita lagi cerewet. Carl ni dia very flexible, tapi dia dalam segi sesuatu benda pasal semua nak yang terbaik. Jadi itu yang buat Romok tu masih lagi relevan, sebab dia ada orang macam Carl yang jaga benda-benda tu semua. Especially dalam dia orang punya persembahan live, kalau kita tengok dalam YouTube, dia orang ni tak ada fan dia orang yang berani upload, sebab dia very serius kat situ. Dia akan nonton surat apa semua kan. Dan ada benda jugalah yang kita tengok Carl ni dekat situ, dia memang sangat rajin.
person yang sangat rajin dalam study benda-benda macam itu kan. Dan dia minat pasal dia pun start pada engineering juga dulu dekat Sekolah dulu kan. Jadi saya rasa saya tak cerewet sangat. Cuma saya nak, kalau saya lebih pada berkarya buat lagu je kan. Dan saya suka benda yang baru je. Saya suka explore benda yang baru. Pasal kali kalau saya berkarya buat album ke apa, saya mesti ada eksperimen. Eksperimen tu lah yang akan menentukan standard saya tu kat mana, orang terima ke tak ke kan. Daripada situ saya lagi lebih more to on production punya design lah. Kalau konsert macam Carl, saya serah kat dia dalam segi dia punya komitmen dalam segi on digital apa punya pass, and then dia punya direction untuk ke mana apa semua. Kerana saya rasa saya dengan dia mempunyai kelebihan kat situ. Pasal saya lebih more tu on music direction. Kerana music director okey, serahkan kat saya dalam segi operation apa semua. Dalam segi ni saya serahkan kat dia. Saya kat dia ya. Dan benda tu yang boleh buat kita lagi serasi lah. Serasi. Saya nak tanya apa? Saya kalau buat plan, saya akan plan minimum 5 tahun. 5 tahun tu jalan, saya akan plan lebih 5 tahun untuk band tu. Dan memang saya dah prepare, benda tu semua dah dalam kepala saya dah. Pasal kalau benda ni sukses, saya tahu apa yang follower saya nak. Dia nakkan album dengan Mus, dengan ni dan saya tak nak benda tu habis macam itu. Saya tak nak ambil kesempatan atas kejadian pada masa tu kan. Jadi saya decide dengan Mus, okey, kita punya reunion ni why not kita buat album. Sebab dengan album saja yang boleh nampakkan kita ni bukan projek. Selalu band ni diorang nak reunion tapi diorang tak fikir diorang punya follower ni tengok serius ke. Sebenarnya kita punya follower ni nak tengok kita serius ke tak dalam kita punya perjalanan, kita punya muzik kan. Jadi saya tahu kalau saya keep buat album, bila kita tak fikir album tu untung berapa pun, sebab kita kena start dengan satu produk untuk tunjukkan saya punya follower, Mus punya follower nampak serius. Bila kita tengok, dia orang tengok kita serius, dia orang akan follow. So far alhamdulillah, sebab benda yang saya plan semua, walaupun dia terdelay sikit, tapi dia masih dalam track lah. Dia masih dalam track. Sebab saya pun tengah, malam tu pun kita akan main single kita orang juga. Kita akan saya tengah proses, tengah rekod album juga ni. Cuma saya tengah habiskan single saya dulu untuk saya mainkan pada malam tu kan. Saya pun baru dapat lirik pada Nasir Jani 3 hari lepas kan. Dan minggu ni saya akan habiskan recording tu untuk Mus masuk vokal, and then saya akan tamprinkan lagu tu dulu, baru saya akan main konsert. Apa pun saya kena register lagu saya tu dulu dekat digital kan, supaya lagu tu tak kita hompak claim on royalties tu lah. Tapi malam tu pun kita akan main kita punya single, selain pada lagu-lagu baru dengan katalog lama sikit kan. Tapi yang paling mencabar segmen tribute Tiara Menasih lah. Segmen tu akan jadi satu momen, saya harap jadi satu momen yang diorang boleh tengok benda yang diorang tak terfikir nak tengok. Itu kan, itu yang cabaran dekat situ. Sebab sebelumnya saya buat Double Trouble dengan Sir dan apa semua, saya selalu memikirkan penyanyi punya delivery kan. Tapi bila dengan promo tu, sebulan juga saya fikir macam mana nak solve kan, ataupun nak blendkan suara Sam dengan Mus kan. Dan percubaan saya pertama, saya try lagu yang paling common sekali. Itu lagu Gerhana. Saya tengok Sam pun boleh deliver weight dia tu kan. Dia memang satu penyanyi yang suara yang berat. Jadi untuk pada malam tu segmen tu saya rasa jadi lagi interesting lah. Tapi malam tu
saya takkan tunjukkan ni Barbarik ni promo, tak ada. Kita orang akan jadi satu band pada malam tu, pada segmen tu. Benda tu yang saya excited nak tunjuk kat orang pada malam tu. Walaupun benda tu saya rasa ni yang paling mencabar lah. Sebab penyanyi muzik tak ada masalah. Nak create, saya boleh create untuk bagi orang sedap tu tak ada masalah. Cuma penyanyi ni dia kalau tak jadi, dia akan rosak kan. Dan saya make sure penyanyi mesti selesa dengan cara nyanyian, dia punya key apa semua, sebab dia dua tone yang berbeza kan. Tapi insyaAllah cabaran tu lah yang akan buat bila sukses tu kita akan rasa. Segmen tu dia lagu berapa bang? Untuk segmen tu abang dah pilih berapa lagu tak? Segmen tu 6. 6. Jangan ada 6 lah. Saya dah pilih dalam 10, lepas tu saya saring. Saya akan pilih antara 4 yang ke 6 lagu untuk segmen. Semua tu akan 2 bulan gabungan. Ya, dan dia non-stop. Dia tak berhenti sampai habis. Bang, untuk konsert ni penampilan ada Eddie dengan Black. Untuk ni kali ni tak ada. Untuk akan datang InsyaAllah ada. Saya ada plan lain untuk dengan dia orang kan. Untuk ni memang promote dengan, sebab sendat dah, tight dah kat atas tu punya pengisian kan. Pengisian dia dah sangat tight dah. Saya tak nak saya buat nanti lagi sama je lah. Jadi saya kena fikir benda yang lain bila babitkan dia orang. Okay? Alright.